Selamat sejahtera semua, saya daripada pasukan sokongan ABS. Video ini bertujuan untuk mengajar anda cara mendaftar keluar tetamu penggunaan harian. Mula-mula pergi ke rak bilik. Cari bilik tetamu yang ingin mendaftar keluar. Dan tekan 2 kali padanya. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang pembayaran untuk melihat butiran transaksi yang dipaparkan. Jika jumlahnya betul, anda boleh teruskan dengan proses daftar keluar. Jika jumlahnya tidak betul, anda perlu menambah charge pos dan pastikan jumlah yang betul dimasukkan. Jika tiada ralat, tekan butang daftar keluar. Di sini, tekan butang kunci pintu untuk menyahkut kad kunci. Kemudian tekan butang selesai dan tekan butang daftar keluar. Di sini, anda boleh mencetak folio, resit dan folio e-invoice. Selepas mencetak, tekan butang selesai. Di sini anda dapat melihat bahawa bilik itu telah berjaya didaftar keluar. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara mendaftar keluar tetamu penggunaan harian.